Assalamualaikum, saya Wan Nur Hibiah, wartawan Biman TV PSS Azahra. Hari ini Isnin 25 November. Berlangsungnya peluncuran Duta Sahsiah, pemakin pembentukan karakter karamah insaniah. Peringkat sekolah 2024 bertempat di Dewan Haji Abdul Rahman Limbung. Peluncuran ini bertujuan untuk pembentukan akhlak dan integriti pelajar di negara ini serta melantik pelajar dengan pencapaian akademik sahsiah dan sosial terbaik sebagai contoh kepada pelajar lain. Jangan lupa like, share and subscribe saluran digital kami, Biman TV. Teruskan bersama. Alhamdulillah, dengan pelantikan pelajar sebagai Duta Sahsiah itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Semoga anak-anak beriman khususnya dapat mewujudkan kepada budaya positif melalui amalan nilai-nilai mulia serta dapat membentuk jati diri dan karakter berteraskan adab dan akhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share and subscribe saluran digital kami Biman TV. Saya Jannah, wartawan Biman TV PSS Azahra. Jumpa lagi. Assalamualaikum.